Untuk orang yang dia tak pernah pergi umrah, dia tak ada pengalaman, tahu langsung ni tak mula pada mana, habis dekat mana, video ni untuk hampa. Sebab Ustaz akan cerita daripada awal sampai habis hanya dalam seminit dua saja. Senang, hampa boleh faham. Pertama, hampa niat ihram dekat Malaysia. Okey, pakaikan ihram semua bagi elok. Nak pakai separuh dulu boleh, bawahkan ihram, atas pakai t-shirt, atas kapal terbang nanti tukar. Sebelum pada ke airport nak kapal terbang, mana-mana kapal terbang kita nak pergi ke Jeddah atau pergi ke buat umrah, ketika mana kita sampai dekat tempat miqat atas kapal terbang tu, pilot akan bagi tahu kita akan sampai tempat miqat, boleh start niat. Jadi hampa dah boleh niat dah lafaz. Lafaz dia macam mana? Labbaik Allahumma bi umrah ataupun labbaik al umrah pun cukup. Ini disebut dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sambung labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, sampai kita jumpa Kaabah balik. Tapi sabar dulu, hampa jangan pergi Kaabah sebab kita akan sampai dekat airport. Lepas sampai airport, kita akan naik transportation pergi dekat hotel. Mana-mana hotel lah yang hampa telah booking. Rehat sekejap, ambil tenaga, bagi semangat. Jangan pergi tawaf dengan lolai-lolai dengan mama-mama tak mau. Ambil wuduk pun semua, bagi segak, bagi elok apa semua. Pergi tawaf dekat Kaabah, bagi ada wuduk, bagi bersih, semua clear. Tawaf mula dekat Hajarul Aswad. Pusingan pertama pusing 7 kali pusing. Bau menghadap kiri, menghadap Kaabah. Orang lelaki sunat ittiba', dia buka sebelah kanan bagi nampak sikit. Orang perempuan jangan gatai-gatai. Hampa jangan berlolak. Laki ittiba'. Dan orang lelaki beza dia dengan perempuan selain pada ittiba' adalah dia sunat lari-lari anak 3 pusingan awal. Pusinglah sampai 7 pusingan yang cukup. Habis daripada situ, hampa solat di belakang maqam Ibrahim. Solat dekat, tak boleh dekat betul-betul belakang sebab orang duduk lalu. Belakang-belakang sikit pun tak apa. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Lepas tu kita solat sunat di belakang maqam Nabi Ibrahim. Lepas tu hampa minum air zam-zam pula. Habis tu hampa pergi dekat bahagian sa'i. Sebab dekat bahagian sa'i ni kita perlukan tenaga lagi. Kita akan lari lebih kurang 3 km lebih. Start Safa, Marwah, kemudian Safa, Marwah sekali. Marwah patah balik Safa 2 kali. Safa patah balik Marwah 3 kali. Jadi sampai 7 kali. Ni tak ada wuduk pun tak apa. Hampa lari, jangan lari tak pakai apa saja. Pakai tutup aurat bagi elok, apa semua, lari Safa Marwah, doa. Antara lampu hijau tu lari anak. Cukup 7 kali pusingan. Habis dekat Marwah hampa doa. Setiap kali hampa berhenti checkpoint ni, hampa doa menghadap Kaabah. Cukup 7 kali pimai-pimai tang tu. Habis pimai-pimai tang tu, last kali adalah hampa tahallul. Hampa cukur rambut. Dan kalau yang mungkin ada masalah kulit ke apa, dia boleh taksir, boleh pendekkan rambut. So kekurangnya 3 helai bagi mazhab Syafi'i. Dan selesai umrah semudah itu. Jadi semua orang boleh buat umrah. Senang dah, Ustaz dah cerita ke hampa dah. Ada juga yang nak pergi DIY. So hampa kena ada ilmu sebelum pergi umrah. Biar apa yang kita buat tu tak salah. Kadang-kadang ada benda kita tak ada ilmu, kita buat silap, kita tak perasan. Benda ni boleh membahayakan ibadat kita. Okay, so tengok video dan senario-senario yang lain yang Ustaz share dekat dalam platform ni supaya hampa pergi umrah dengan penuh persediaan.